Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang seterusnya kita nak cakap bab fokus dalam silibus pendekar parang. Okey, untuk silibus pendekar parang, fokus kita sebenarnya lebih kepada kemahiran tangan dulu. Dia 60 ke 70% kita nak cerita tentang kemahiran tangan. Bagi silibus yang kedua, iaitu panglima perang, itu mungkin kita nak fokus dia lebih pada kaki pula. Merangkumi langkah, orang panggil bahasa Inggeris dia mudah faham, footwork. Dan asas-asas tendangan, itu mungkin silibus yang kedua. Bagi silibus yang pertama ni, kita nak fokus kemahiran tangan dulu. Kemahiran tangan ni dia merangkumi tepis dan tahan, pukul, tetak, hentak, libas, hiris. Dia adalah dia punya ni kita panggil libas, hiris, tetak, kemudian apa dia, lupalah kita pun nak sebut, lupa. Libas, boleh tetak, lepas tu hiris. Itulah merangkumi, adalah beberapa tu. Kalau tu mungkin secara tepat dia mungkin silibus yang kedua. Kita tengoklah macam mana. Untuk silibus yang pertama ni sekadar boleh dan kita berusaha untuk berlatih dengan latihan yang banyak lah. Sebab kita nak capai ketepatan gerak tu. Itu yang penting. Dalam ilmu kita, bukan teknik tu penting lah. Tapi yang lebih penting tu maksud dia, kita boleh berlatih sampai kita dapat timing dan gerak tu. Untuk rhythm dalam bahasa Melayu panggil apa? Rentak. Untuk rentak permainan, itu silibus yang kedua lah. Silibus yang pertama sekurang-kurangnya kita dapat ketepatan gerak. Dalam bahasa Inggeris kita panggil precise, kalau tak silap, precise lah. Ketepatan gerak. Maksud dia tepat. Kemudian ketepatan masa, timing. Kita nak dapat timing yang baik tu, itu kena latihan yang berterusan dan apa? Mungkin nak sebut tu. Dan banyak lah. Kemudian kita nak dapat kelajuan. Kekuatan pukulan mungkin silibus yang kedua. Tapi kalau boleh dapat kekuatan pukulan, itu baiklah. Kekuatan pukulan ni kita bahasa kasar dia mudah faham, kena main berat lah. Kena main berat, power strength ni kena macam orang main gym apa semua tu kan. Kita kena upgrade daripada parang kita, daripada 300 gram, 400 gram sampai 1.5 kilo, sampai 2 kilo. Itu power tu mungkin silibus yang kedua. Maknanya kita boleh ketepatan gerak, precise, timing, speed. Macam tu. Ketepatan gerak tangan ni lah. Dia ada gerak kaki. Gerak kaki tu footwork. Ketepatan gerak kaki, timing, rentak. Orang panggil ni lah, macam mana kita nak jaga jarak. Itu yang kedua lah. Mungkin yang kalau ajak kat sini pun orang kata tak faham kan. Jadi ketepatan ni latihan sampai mana? Kadang orang tanya, latihan sampai mana? Sampai tepat kalau bahasa orang dulu. Lagi hang tak boleh tepih anak panah, jangan duk berhenti. Kalau ada hasa boleh tepih anak panah, ni orang panah pop kita tepih. Tu tepih tu tahap pertama baru. Tahap kedua ni anak panah mai, kita boleh buang. Ni tepih macam tu. Lagi tak boleh tepih anak panah, maksud dia tak capai target lagi lah. Yang ketepatan gerak tu, timing. Dari timing dia akan dapat sekali lah, ketepatan gerak dan timing, dan ketepatan masa. Dalam bahasa Melayu saya tak ingat panggil apa, timing. Kemudian kelajuan, itu yang kita target dalam ni. Kita tak ada rahsia apa-apa. Rahsia kita itu je. Rahsia kita cuma ada
ada 3, tapi sebenarnya kita sebut kat sini 2 je lah. Itu yang saya boleh mengajak, 2. Iaitu latihan dan amalan. Itu saja. Latihan yang pelik-pelik tak ada. Kok orang kata ada teknik rahsia ke apa, tak ada. Kita perumpamakan main parang ni macam main badminton je. Dia tak ada teknik rahsia kok orang tu hebat apa rahsia dia, tak ada. Rahsia dia latihan dia banyak. Latihan dia beribu-ribu jam. Jadi hebatlah. Kalau latihan pun takat Allah baru 1 jam, baru 200-100 jam setahun, lepas tu nak sembang kemas, tak boleh lah. Ni ada orang latihan 1000 jam baru boleh sembang kan. Ni latihan tak tahu mana nak sembang bab sparring. Jadi fikirlah sikit kan. Macam tu lah. Latihan dulu bagi banyak. Latihan dengan latihan yang betul. Kemudian nanti baru kita sembang untuk yang lebih.